Ni kalau pengguna-pengguna Waisaku dengar ni marah dia. Ya. Dia dah marah dia. Okay, Assalamualaikum guys. So sepanjang saya guna motor ni for about 5 months, so saya rasa saya dah nampak like 3 benda yang saya suka and 3 benda lagi yang saya rasa macam dia kurang ngam sikit lah kan bagi saya. Let's start with a good part first. Let's go. Okay, first sekali, looks dia lah kan. So looks dia, seperti yang kita tahu, KTM Duke ni dia punya looks dia tu seksi, sporty macam tu. Tengok looks dia daripada depan, daripada tepi. Bila saya survey motor ni masa awal-awal nak tukar, masa nak beli motor ni, benda first yang tengok dia punya daripada side dia, daripada tepi dia kan, looks dia macam ni. Even though dia 200cc, tapi dia ada karakter macam motor-motor besar yang lain. Biarlah orang nak kata apa pun, 200cc jalan tak laju benda semua. Duit kita, pilihan kita. Ingat tu guys. Orang lalu. Okay, point saya yang kedua, dia punya pick up. Kalau dekat traffic light ke kan, untuk starting, KTM ni memang best. Dia punya pergi dia. Sebab mana-mana KTM pun, dia memang dia fokus dia dekat dia punya top. Kita panggil dia motor torquey. Untuk naik bukit ke kan, even kita bawa orang kat belakang naik bukit tak ada hal. Memang motor ni boleh pergi punya. Kita minta dia bagi. Tu point kedua saya lah, pasal motor ni. Okay, point saya yang ketiga. Okay, point ni apa yang saya boleh kata saya agak terkejut lah dengan dia punya result, which is dia punya handling dengan dia punya spec, features macam tu lah. Saya tak expect dia punya handling dia tu sangat mudah nak control. And surprisingly, dia punya berat dia tu pun dalam adik-beradik dia antara yang ringan untuk kita control. Even kalau macam jalan jam ke apa ke kan, kita nak mencelah tu, rasa yakin tu ada. Even though rasa dia punya handle ni agak lebar lah kan, dia lain daripada position kalau macam motor kapcai macam tu kan. Bila nak mencilok dekat jalan heavy traffic, so dia actually dia no issue lah. Sepanjang saya bawa ni memang no issue. Sebab before this saya just tengok orang lain kata, oh motor ni nimble, until saya rasa sendiri dia punya control tu macam mana. And dari segi dia punya spec, features dia, kenapa saya cakap antara yang best, tengok dia punya suspension features dia. Dia pakai WP suspension. Kalau tak silap saya, WP ni stand for White Power kot. Dia daripada Austria, Europe punya lah. So memang dia semua saya tak pasti, betulkan saya kalau saya salah. Motor KTM dia memang datang dengan WP punya suspension lah. So brake dia, dia pakai bi-brake depan dan belakang lah kan. So apa tu bi-brake? It's by Brembo. So jarang-jarang motor sisi kecil nak pakai bi-brake punya braking lah. Tapi KTM pilih untuk bagi feel brand daripada Brembo sendiri. And then bukan tu saja, dia datang dengan ABS lah. So bila bawa, kalau macam ada brake emergency ke apa ke, saya pernah try, dia memang tak ada hal lah kan. Memang yakin je, kau brake je. Tapi janganlah jalan licin brake macam tu. Okay, sebab dia punya tayar dia daripada kilang, dia pakai MRF. Tayar dia ni okey, bukan tak okey. Cuma kalau macam jalan licin, basah, kena careful sikit lah. Sebab ramai orang kata dia bila belok tu dia membuang sikit tayar dia. That's why ramai orang recommend untuk tukar tayar tu. Tapi saya rasa macam tayar ni okey. Saya pun bukanlah yang corner sangat pun. So okey je. Okay, part yang indah-indah saya dah share. Tapi tak semuanya indah. So sekarang kita masuk part yang saya rasa macam okay. Okay, yang pertama ni, tunjuk dia punya kipas dia. Kenapa saya cakap kipas dia? Nanti saya akan attach video.
dia punya bunyi dia ni, kalau macam lagi-lagi bila kita tengah berhenti dekat traffic light kan, dia akan, bila pengendaraan tu tak kena pada dia punya dia punya ni akan panas. So dia akan kick dia punya kipas tu, kipas dia tu akan pusing. So kipas dia ni kita tak dengar bila kita berhenti. Usually bila berhenti lah. Kalau kita tengah jalan, dia normal. Dia apa? Dia tak adalah bunyi kipas tu. Tapi jangan risaulah, bunyi kipas tu menandakan sistem penyejukan motor tu berfungsi dengan baik. Kalau macam motor kita beli motor ni and then tiba-tiba kipas tu tak berbunyi, itu saya rasa korang kena risau lah. So selagi dia berbunyi, tak perlu risau. Just tahan, kena biasakan diri bila dekat traffic light tu kan. Bila bunyi, biasalah tu orang akan pandang, bunyi apa tu kan, dia kan bunyi apa tu, itu benda biasa. Okay, next one, saya rasa semua orang boleh agak ke benda ni. Bunyi dia, exhaust dia. Ni, tengok dia punya exhaust dia. Ni saya tunjuk dia punya position. Come here. Exhaust dia duduk mana? Bawah tu. Nampak tak? Kat bawah tu exhaust dia. Macam mana naik macam tu. Kita payung dia punya bunyi sikit. Macam mana saya maksudkan bunyi dia. So bunyi dia, bagi saya lah, dia macam tak berapa nak kena sangat dengan rupa dia. Tu je, sikit lah, sikit. Ramai orang suggest, recommend, ramai orang recommend tukarlah exhaust kan. Bunyi cakap cai, kan? Cuba bagi duit. Suggest je kan, cuba bagi duit kan. Duit kita, dia pula nak lebih-lebih. So kena ingat guys, apa yang saya cakap tadi, duit kita, pilihan kita. Sombong, angkat tangan tak nak angkat tangan balik. Tahu lah laju, boy suku. Tak, kalau standard saya menang, boy suku kalah. Tu serius. Ini kalau pengguna boy suku dengar ni, marah dia. Ya. Marah dia lah. Okay, last one, apa yang saya rasa kurang pasal motor ni, bila torque dah tinggi, dia punya top speed dia kurang lah kan. Kalau ikutkan standard, orang kata 137 ke 142 km sejam lah motor ni boleh bagi. Dia punya top lah habis bagi lah kan. Tapi macam saya berat tak sampai 75, saya boleh pergi 137 je, 137 km and that's it. So macam saya agak kecewa lah sikit kat situ kan. Tapi tak boleh nak ambil tak semua. Harga macam ni kan, kalau tengok kat pasaran harga Duke 200. Pergi search sekarang, berapa harga dia? Di search kan. Torque kau nak, top speed kau nak, wah, banyak sekadar. Tapi saya ada solution sikit lah kat situ. Dia upgrade sikit. Tapi saya tak recommend tau benda ni. Sebab kalau ikut kata Pomen, benda ni kalau kita tukar, dia void warranty. Apa yang saya tukar? Sprocket belakang saya tukar. Kalau ikut yang standard, dia 14 depan and belakang dia 42. So belakang ni saja saya tukar 40. Okay guys, so saya dah pun cerita pasal 3 benda yang saya suka and 3 benda yang saya rasa macam pasal motor ni. So apa korang rasa? Cuba komen kat bawah. And jangan lupa untuk like, share and subscribe. So guys, jumpa di video akan datang. Peace.